Assalamualaikum Ivorian sekalian. Okey, disebabkan kepala jagung itu sibuk nak berperang dan kita telah mengalami krisis di timur tengah, saya menjangkakan kita akan kembali ke zaman ubi kayu. Jadi dengan itu saya telah menanam secara agresif ubi kayu di depan rumah. Ini dah, mari kita tengok. Ini makanan persediaan untuk perang. Dia nampak pasal menatang ubi kayu ni dia tak ada baja. Dia cucuk saja. Batang dia saya beli kat Shopee. Ni ubi kayu bangsa kuning. Ya, mari kita tengok. Wacah, wacah. Oi, macam periuk api. Ya, ubi kayu bangsa kuning. Ni berapa bulan dah. Asal mula perang itu saya tanam. Kita tengok. Ni tersemuai sikit ubi. Oh, kecil lagi. Maknanya raya haji ni boleh lah. Kita tuai. Pasal dia tak ada baja yang bagus ni. Ni saya tanam sepokok. Ni tak ada ubi ni. Pasal ni saya spare untuk batang dia. Takut batang putui. Dia punya benih putui. Dua ni saya tanam elok lah. Cucuk dah tanah ni, hujan yang rumput dah. Yang ni hari yang sama, tapi yang ni subak lagi. Boleh lah. Lepas tu saya juga tanam labu. Labu ni pun bagus juga ni. Saya boleh simpan lama. Satu. Dan ni satu. Bangsa ubi ni pun bagus juga. Kalau nak perang ni kita tanam. Pasal dia mudah. Dia sangat mudah. Dia tak macam ni ada lagi satu. Dalam planter bag ni. Ni dalam planter bag. Dalam planter bag ni kita tanam. Dia tanam labu ni dia tak sesusah tanam temikai. Ni saya tanam temikai dalam 14 polybag. Ni saya try tanam temikai tak ada biji. Ni tunggu video dia akan keluar. Ni cara-cara nak tanam dia ni baru hari ke-50. Start je. Saya juga tanam mikai spesies lain ni. Banyak spesies kat saya try ni. Untuk ketahanan. Tapi nampak yang tak ada biji ni tahan lagi lah. Ni tak ada biji juga. Yang ni tak ada biji juga. Tak ada biji tumbuh 3 je. Benih tak cun. Besar kat ni. Nak pi 2 kilo ni. Tu dah. Ni pun tak nak makan tu. Kena sebiji 2 kilo tu. Puas. Dan yang paling syoknya, ubi kayu ni, bangsa ni tumbuh pula dalam lungut pasiak. Atas lungut pasiak ni nampak. Lungut pasiak itu yang saya tanam ubi keledek ni. Saya saja try pacak-pacak je. Tumbuh pula. Subak pula tu. Subak pula tu. Masya Allah. Subak pula tu. Maknanya kalau kat rumah duduk bandak-bandak ni. Dan tanah tak ada. Ni tanah ni bukan tanah ni. Rumah ni batu ni. Dia memang 2-3 lapis batu. Ada satu lungut pasiak. Ni dalam tak sampai ni setengah hela ni. Tu dah. Boleh tumbuh ubi kayu. Banyak pokok pula tu. Kan? Sebab nak mampu. Kiranya boleh lah untuk persediaan perang ni. Kalau tak ada tanah, jangan risau. Beli pasiak. Kalau boleh pasiak halus lah. Pasiak kulit tu. Cucuk lah. Ni saya cucuk baja pun tak boleh ni. Cucuk lah ni. Harap hujan lah. Tapi mendatang ni dah mau kemarau. Ni Kedah pokok musim panas ni buah pelam macam buah. Tak nak makan buah pelam. Jual tak laku. Bagi orang tak mau. Semua orang rumah orang ada. Tu lah. Pergi makan juga lah.
Dan itu sajalah video kita untuk kali ni. Berhati-hatilah, kita ni nak perang dah. Taruh beras lah, mana beras. Tok nenek kita dulu survive dengan makan ubi kayu di zaman Jepun. Maknanya kita pun boleh survive makan ubi kayu. Ni saya tanam lagi satu. Ni tak tahu ada ubi ke, pasal tanah kerah. Boleh kot. Okey. Boleh lah. Nak buat makanan sendiri tak kalut. Asal mau saja. Lah ni benih di Shopee bercambah. Beli lah. Okey. Assalamualaikum. Bye.